Orang selalu fikir simpan emas ni susah. Kena ada puluh-puluh ribu dulu baru boleh mula. Sebenarnya lagi senang simpan emas daripada simpan duit. Nak tahu tak kenapa? Bila kita simpan duit, tangan kita ni gatal nak keluarkan duit. Duit sekejap je habis. Niat nak simpan 500 sebulan, tapi hujung bulan tinggal RM50 sahaja. Akhirnya simpanan tak pernah jadi. Duit senang masuk, senang juga keluar. Kenapa simpanan emas lebih mudah dari simpanan duit? Bila duit kita tukar kepada emas, dekat Public Gold, kita boleh mula serendah RM100. Emas tak mudah cair macam duit. Jadi, simpanan lebih kekal lama. Nilai emas makin tinggi, simpanan kita makin besar. Nak capai impian lagi lebih senang. Sebab emas dapat kekalkan nilai duit kita. Kalis inflasi, tak ada susut nilai. Kalau simpan duit rasa susah, cuba sekali tukar cara simpanan. Dengan Public Gold, simpan emas jadi lebih mudah, lebih konsisten dan lebih bernilai. PM saya kalau nak saya ajar step by step cara mula simpan emas daripada 100 saja. Atau rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.